Antara perayaan yang penting ialah Slametan, iaitu satu majlis doa selamat yang disertai ahli keluarga dan jiran tetangga. Ia diadakan sempena pelbagai peristiwa seperti kelahiran, khatam Al-Quran, pindah rumah atau memulakan kerja baru. Hidangan seperti nasi ambeng akan dihidangkan secara berjemaah mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, ruatan dan adat kematian. Masyarakat Jawa juga mengamalkan adat seperti ruatan, iaitu upacara tolak bala atau buang sial, yang kini jarang diamalkan secara terbuka. Adat kematian pula melibatkan majlis tahlil selama 7 hari dan diteruskan pada hari ke-40 dan ke-100 sebagai tanda penghormatan kepada si mati. Pengaruh Islam dan penyesuaian di Malaysia. Kebanyakan perayaan etnik Jawa di Malaysia kini telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Tiada lagi unsur ritual mistik, sebaliknya majlis ditekankan kepada doa, bacaan Yasin dan kesyukuran. Kesimpulannya, walaupun masyarakat Jawa di Malaysia telah banyak berubah, nilai murni seperti kekeluargaan, semangat kejiranan dan warisan budaya masih utuh diteruskan melalui perayaan seperti Slametan. Perayaan ini bukan sahaja satu warisan, tetapi juga pengikat komuniti.